Tahukah anda, sebuah stadium di Johor yang menelan kos sekitar 200 juta ringgit pernah dinobatkan sebagai stadium terbaik dunia. Stadium itu ialah Stadium Sultan Ibrahim yang terletak di Iskandar Puteri, Johor. Pembinaannya bermula pada tahun 2016 dengan kos dianggarkan sekitar 200 juta ringgit. Selepas hampir 4 tahun pembinaan, stadium ini akhirnya dibuka secara rasmi pada 22 Februari 2020. Stadium moden ini mampu menampung kira-kira 40,000 penonton dalam satu masa. Menariknya, reka bentuk Stadium Sultan Ibrahim diinspirasikan daripada bentuk dan lengkungan daun pisang, menjadikannya unik berbanding kebanyakan stadium lain. Pada tahun 2021, Stadium Sultan Ibrahim dipilih sebagai Stadium of the Year 2020 oleh laman antarabangsa Stadium DB. Lebih membanggakan, stadium ini berjaya menewaskan 19 stadium lain dari seluruh dunia untuk meraih pengiktirafan tersebut. Hari ini, Stadium Sultan Ibrahim bukan sahaja menjadi gelanggang rasmi JDT, malah menjadi salah satu mercu tanda kebanggaan negeri Johor. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.